Okey, Assalamualaikum. Saya Azhar. Okey, tadi saya sudah buat penerangan pengenalan ringkaslah kepada pemandu yang nak buat Maxim ya, menggunakan aplikasi taksi. Sekarang saya berada di Camang, Bentong Pahang. Tempat yang cantik. Okey, tadi kita dah secara pengenalannya Maxim ni sangat berbeza daripada Grab. Maxim ni lulus cepat. Jadi teruslah kena belajar cepat-cepat kan. Gunalah panduan video saya kan. Saya bantu. Tak apalah kalau nak cuba ride dengan saya sebagai passenger, bayar je lah kan. Kita jalan-jalan around, jumpalah kat mana-mana. Kat area KL boleh, area Kuantan boleh, nak belajar dengan saya. Sambil-sambil sebagai passenger, sebagai tu, boleh tengok macam mana saya buat. Jadi kalau tu, bayarlah tambah lah RM10 ke. Yang tu. Okey, sekarang ni region. Sekarang saya berada di Bentong. Jadi berada di Bentong, region Kuantan. Pahang ni satu saja region, Maxim. Tapi kita boleh, anda kata Bentong ni 1 jam je daripada KL. Jadi katakanlah saya nak pergi KL malam ni kan malam Christmas kan. Dia orang bumbang-bumbang lah, ramai lah, mungkin lah nak balik kan. Terpulang daripada kita kan. Kita kalau kita nak ambil penumpang yang orang kata mabuk ataupun tak nak, itu terpulang lah. Nak ambil kat mana tu kan. Kalau area-area Bukit Bintang, area-area apa tempat-tempat hiburan tu tak usah ambil lah. Okey, jadi katakan Bentong, saya malam ni saya nak pergi sana lah, nak pergi cari tu. Jadi saya boleh daripada Bentong nak ke KL malam ni memang tak ada lah. Jadi kita tukar region tadi. Setting region. Boleh je Batu Cave pun boleh, paling dekat. Kan Batu Cave, Selangor, Kuala Lumpur ada banyak. Kuala Lumpur lah. Okey, kita klik Kuala Lumpur. Okey. Ini dia punya rate berapa Maxim ambil 12%. Jadi maknanya kalau tambang 100, dia ambil RM12 lah. Kalau tambang RM10, dia ambil RM20. Itu belum cerita lagi lah pasal tanpa stiker zero commission. Itu kemudian. Okey, klik pada map. Okey, view. Sekarang ni Bentong. Jadi sebabkan region dah set Kuala Lumpur, kita klik je view nearest. Nearest tu kat mana tu? First World Hotel, Genting paling dekat. Okey, Genting kita nampak tak? Okey, kita dah tahu dia nak daripada Genting nak balik ke Bukit Bintang. Ada Genting tu berbaloi tak berbaloi? Kalau saya daripada Bentong ni nak naik bukit ni Genting tu, kereta saya tak tahulah. Tak pernah try lagi. Tak berani nak try malam-malam ni. Okey, kita boleh tengok. Dia ni baru order ni. Okey. Kita boleh nampak destinasi jarak saya nak pergi ke Genting 54 km. Yang ni sampai dalam masa 65 minit lah. Pemanduan yang normal dan selamat. Jarak yang akan ditempuh 50 km. Daripada Genting, First World, confirm ya. Confirm betul. Biasanya memang tak ada silap lah. Kita boleh slide down. Tak apalah slide down. Okey, harga dia kita boleh bid. Request kalau nak bagi 66 ikut asal ataupun nak try up 75, kliklah antara satu tu. Okey. Kita boleh tengok, boleh pilih. Tapi commission tadilah 12%. Belum lagi lah tanpa stiker kan. Itu kemudian ceritalah. Okey, itu tengok order sebab area Kuala Lumpur selain daripada Genting. Kita tengok current ya. Ini okey. Kembali kepada
map tadi, kita zoom in area KL. Kita akan nampak lah. Nampak banyak. Banyak tu. Area ni. Mid Valley lah. Ini kat mana? Itu dekat Berjaya. Jalan Berjaya. Ini Tol Gombak ni. Ini Tol Gombak. Daripada highway sampai ni Tol Gombak. Okey, kita nak tengok biasanya terminal bas Gombak. Yang biasa kalau orang nak baru nak buat Maxim, nak belajar-belajar, nak mudah, tunggu pasang pukat dekat terminal bas Gombak. Jadi yang tu boleh berlatih lah untuk permulaan, tapi belum ada lagi. Yang ni Masa Maju, area Masa Maju. Ni kita boleh slide, kita boleh tengok seluruh sejauh sampai area mana. Sampai Puchong. Dia tunjuk hanya Kuala Lumpur saja. Puchong tak ada. Okey, itulah. Okey, kalau tu tengok map. Kalau kita tengok orders. Banyak area tu. Sampai Serdang, sampai apa benda lah. Semenyih. Sampai Semenyih. Sepang pun masuk kot. Maknanya kalau kita klik set region, Putrajaya pun masuk. Banyak tu. Kelang, Kota Kemuning, Kajang, Dengkin. Jadi kalau spesifik nak tengok, ini tengok yang masa sekarang yang orang order. Ini bukan yang schedule lah. Yang schedule tu itu kita akan cerita kemudian. Yang schedule yang apa? Pada sekurang-kurangnya sejam sebelum. Okey, Kuala Lumpur City Center. Okey, Bukit Bintang City Center. Tengok ada satu je. Dia nak balik ke City Center. Ni Gombak. Saya nak silap klik ni. City Center. Tengok tu. Tu kat Bukit Bintang. KSCC. Nak balik dekat. Yang ni nak balik jauh. Banyak tu boleh pilih. Tot. Trompet. Bunyi trompet tu memang tak boleh ubah lah. Boleh slow kan. Tengok. Okey, itu area KL. Okey, setakat ni saya dah tunjuk. Okey, itulah perbezaan Maxim dengan Grab. Kita boleh tengok, boleh pilih mana kita nak. Jadi untuk orang baru tu bolehlah pilih lah yang senang dulu kan. Janganlah turun-turun pilih tengah-tengah Bukit Bintang nak kena. Saya dah terkena dah, tapi alhamdulillah. Hantar orang pakai Grab. Hantar orang turun seberang jalan depan pavilion, nak kena impit pula Grab terus masuk order. Untuk orang daripada depan pavilion tu sebelah kanan, nak pergi dekat lah, tapi memang kena impit lah daripada kiri ke kanan, back to back. Itu automatik tu. Itu kalau orang baru, kalau boleh survive tu alhamdulillah lah. So kalau tak berani, janganlah try Grab. Try Maxim dulu. Try yang mudah-mudah dulu. Setting, jangan setting auto. Ni auto itu kita akan cerita auto tu. Kita pilih dulu yang senang-senang. Yang kita boleh, jadi passenger happy, kita happy, kita dapat duit. Lepas tu kita cari lagi. Okey, cari rezeki. Okey, siap.